Hi guys, welcome back to my channel. Nampak tak kotak besar kat belakang tu? Yes, daripada Mekah. Hari tu kotak belakang tu daripada Madinah, this one daripada Mekah. So jom kita unboxing. Ni memang tak tahu berat dia berapa. Oh, berat dia macam jauh sangat lah korang. Kita dekat sikit boleh. Selesa tak? Selesa sangat. Tak buat story lagi lah. Ni kalau korang tengok nampak bagasi haji dan umrah. Ali tengok. Mekah. Bau Mekah tak? Tak bau Mekah. So jom kita unboxing. Hari ni kita unboxing seorang je sebab macam tu lah. Sebab macam tu lah kan. Hari tu yang Madinah punya unboxing 2 minggu nak sampai parcelnya. Yang ini 8 hari sahaja. So kita kena buka berhati-hati sebab kita ada jubah-jubah yang cantik. Tapi jubah kali ni lain, berbeza. Lain dari yang lain. Dah buka mana dulu? So ini guys kotaknya. Bawa banyak plastik biru kat dalam ni, saya tak tahu. Sekejap lagi kita unboxing. Yang tu saya tak tahu kenapa. Yang tu lagi seko. Lagi seko ada di sini. Itu dia. Diorang ni memang suka menjadi peneman. Plastik yang pertama. Yo. Kecil ni kita ada. Tak payah sibuk. Uni boy. That's texture. Yelah. Serban. Serban. Ingatkan tudung bawal ke apa kan. And then kita ada yang besar ni. Ini korang tahu tak ini apa? This one jubah, tak korang nampak tak? Ada manik-manik. Maaf Syakal, kalau korang duduk rumah perumahan, dari hujung ke hujung sana dah nampak korang dah. Macam weh, dah on the way. Macam tu. Satu, ada dua. King ada colour blue macam tu. Lepas tu kita ada colour turquoise and colour kuning. Sekejap lagi kita try. Banyak betul jubah lah korang. Memang kalau orang pergi Mekah, Madinah memang beli jubah kan. Tak dinafikan. Sebab kat sana jubah sangat-sangat banyak pilihan. Mungkin murah. Saya tak tahu sebab saya tak berpengalaman pergi sana. Masih belum direzekikan untuk pergi sana. Okay, ni pun jubah. Ada button. Tapi button tipu. Menarik. Okay, lepas tu dekat tangan dia ada macam ni. Design dia lebih kurang. Cuma tadi hitam kosong. Yang ni dia macam ada corak-corak sikit. Lepas tu tangan dia jenis bergetah macam ni. Bagus. Memang menutupi. Alright. Wah, cantiknya. Korang cantiknya. Cantik lah. Siap ada, nampak tak? Ada bling kat situ. Bukan bling, macam ada manik kat situ. Oh, ni sama macam tadi. Cuma ni colour purple, colour lilac. Cantik kan? Yang ni dia colour nude. Ni sama macam tadi juga. Colour nude. Ya Allah, tak payah sibuk lah anak. Anak. Mama tengoklah anak boy ni. Anak boy ni. Suka sibuk ni, tukang sibuk ni. Ni berat betul ni. Sementara Kak Ai buka plastik satu, kita ada plastik lagi. Ni ada sejadah, siap ada ni. Tasbih. Ni apa? Pen? Ni nak bagi orang lah ni. Sebinya. Sejadah sekali tasbih. Kan? Wah, cantik. Colour dia. Beg lagi mana weh? Comel. Ni colour pink. Saudi Arabia. Ni macam orang panggil bag kecil, pouch. Dompet panjang macam ni. Banyaklah kat dalam ni.
Ada macam-macam colour. Saya malas nak buka. Ni sejadah sekali dengan bag. Wah. Kau ni sejadah besar lah korang. Comel. Okay, ni sejadah yang jenis besar punya. Cantik. Bau kapet. Sejadah ni ada banyak. Ada turquoise, merah, pink, biru. Cantik. Okay, lepas tu dalam ni yang besarnya ada lagi. Salah. Terbalik. Sini. Ini macam letak dekat ni kan? Macam letak dekat dinding. Ada lagi Ya, betul. This one untuk letak dekat macam gantung kat dinding sebab dia ada bagi hook dia sekali. Dalam ni lagi banyak baju. Berat gila. Yang kecil ni kita ada tasbih. Kita ada tasbih. Ni kopiah. Berat benar ni. Jubah apa Sumpah berat tau. Macam ada abaya. Dia siap shawl. Dia siap shawl dengan siap baju kat dalam. Patutlah berat. Dengan dia punya batu-batu kat sini ni lagi. Ada another one. Yang ni hitam. Cantik juga colour ni. Sama juga. Tapi ni colour nude. Cantik kan? Colour nude memang cantik. Oh my god. Adakah ni saya punya? Please, saya harap ni saya punya. Baby blue. Ni abang beli t-shirt Mekah. Ini banyak lah. Ada t-shirt biasa. Pasal ada juga jubah lelaki. Saya rasa barang terakhir adalah barang lelaki. Daripada awal sampai akhir tadi semua jubah perempuan. Ni baru lelaki punya. Cantiknya kalau putih. Let's try jubah-jubah yang ada. Jubah yang pertama adalah jubah yang ni. Ini okay, design dia mostly lebih kurang macam jubah hari tu. Yang dia boleh buat abaya, boleh buat jubah pun boleh. Korang cabut zip ni, dia boleh jadi abaya. Nampak? Maaf cakap tak kena dengan outfit, tapi tak apa. Kita hanya nak mencuba kan? Uish. Cantik. Cantik betul. Baju dia berat Apa berat? Let's see, nampak dia ada 3 lapisan ni. Okay, satu kalau putih ni adalah inner dia. Nampak? Ni korang pakai inner kat dalam. Ni dia punya abaya dia. Macam cardigan. Yes. Cardigan. Weh, cantik gila kalau cardigan abaya macam ni. Sumpah cantik. Wah. Best lah kain berat macam ni. Dia tak terbang kan? Tak senang terbang. Tengok tangan. Ni apa? Tulis apa ni? Ini korang pakai dengan inner putih kat dalam. Macam tu. Okay, dia akan jadi macam tu. Wih, cantik teruk. Wih, memang solehah. Soleha. Lepas tu dia bagi juga tudung. Macam tu. Korang bayangkan je lah aku dengan topinya, hoodie-nya. Macam tu. Cantik. Korang imagine je lah yang pakai betul-betul. Cantik kan? Yang membuatkan dia berat adalah dia punya batu-batu dia. Korang tengoklah. Sampai dekat atas leher pun ada tau. Bukan dekat tepi-tepi je. Tudung dia ni kain apa macam sangat selesa. Macam tahu tak kain-kain tudung Arab. Dia macam sangat selesa. Boleh aku nak keluarkan tudung material ni. Adalah tahu sun kan.
Okay, last one. Ini adalah the highlight of this video. Jubah lip lap. Hai tu abah send video dia buka ni kan. Memang sumpah berlip lap weh. Penuh dengan manik. Kau tengok daripada atas. Ni. Nampak sampai bawah. Hebat tak hebat? Kat tangan pun tak lupa je kat tangan. Weh, ni kalau pergi beraya malam ni. So cantik. Cantik dan jubah dia labuh. Mia tak tahulah, Mia sangat-sangat susah nak jumpa jubah yang labuh. Setiap kali kalau pakai mesti singkat, tak singkat ataupun ngam-ngam. Kalau pakai heels pun, dia still nampak cantik. Kau nampak tak dia punya labuci dia? Weh. Uish. Tak kat tangan. Uish. Nampak? Mia tak tahu dalam kamera nampak ke tak dia punya manik-manik dia. Uish. Sangat-sangat cantik. Tak tahu kali ni berapa banyak jubah kita orang ada. Lagi satu kita orang pula jenis badan kita orang pula jenis sama saiz. So nak macam kongsi-kongsi pakai-pakai pun boleh. Kita orang baca a lot of jubah. Ada jubah baru sangat suka. Terima kasih mama dengan abah. Kalau mama dengan abah tengok video ni, semoga mama dengan abah sihat selalu kat sana and semua jemaah haji, hajah semua sihat dekat sana, diberikan kesihatan yang baik sebab kat sana dah tak panas kan. So kalau korang tengok video ni pun korang doakan semua jemaah haji, diorang ni diberikan kesihatan yang baik. Lepas tu diorang ni kaki tu kuat nak berjalan sebab jauh-jauh kan semua tempat. Lepas tu dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan. Okay? So ni jubah Kak Il punya. Ni jubah Kak Il. Okay, try pakai sarung. Tengok depan dia. Oi. Oh, bawah okey. Labuh pun okey. Ni depan dia, tengok. Depan dia macam ni. Kain dia pun sedap juga. Ada poket. Ada poket siap. Ni pekerja-pekerja saya. Ya, sana pun ada. So ini adalah keadaan sekarang ni. Jadi marilah kita kemas. Saya rasa sampai sini sahaja video kita untuk kali ni. InsyaAllah kalau ada lagi unboxing ataupun ada lagi macam nanti bercuti ke mana-mana, kita akan buat vlog. Okay, kita jumpa di next vlog. Bye.